ni. Allahu Rabbi. Hari raya orang bermaaf-maafan. Tapi jangan setahun sekali minta maaf. Ada isteri setahun sekali minta maaf. Raya minta maaf. Binang weh. Raya minta maaf bang. Ni buat sedih muka. Sedih muka macam lebi. Minta maaf bang. Tiap-tiap hari lah minta maaf. Bukan setahun sekali. Ayah ada kok surat 0000. Apa benda 00 bodoh? Bukan badminton ni. 00. Minta maaf lah. Saya minta maaf. Sama-sama. Boleh tahan kira. Ni 00. Mau ingat bola ke? Hari raya baru nak pegang tangan suami. Allah puang. Banyak dosa. Tak, bukan raya saja, tiap-tiap hari. Nabi kata mana-mana orang perempuan dia ambil tangan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Santri Kampung TV, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal, thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, mari kita simak ceramah dari Habib Ali Zainal Abidin. Semoga apa nantinya yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Tidak membawa masa, jom kita play bersama. Ini dia dipegang. Kemudian dia minta ampun lurus sebanyak mana ada jari. Jari suami 10, jari isteri 10, 20 sekali pegang. Tak, suami pun baca surah Abah. Apa pegang pula? 20 pula. Lepas baca surah Abah, suami minat. Lepas minat pegang pula 30. Sebanyak mana jari ada, sebanyak tu gugur dosa. Untung orang mudah dia. Nah, balik ni pegang selalu lah. Jangan widang siapa rumah. Faham? Itu baru isteri solehah. Nah, ada gak gugur 19 je. Suami ada 9. Sebahan dia ngecung. Nampak kan? Tu 19 dosa. Gugur. Padang muka main ngecung. Nampak? Suami pula main ngecung. La ilaha illallah. Berbuk dengan anak pistol. Apa benda? Ni. Minta maaf tiap-tiap hari. Orang puang. Kita kena tegur sikit pasal dia main setahun raya ni. Baru nak minta maaf. Tu ada dah apalah raya kedua. Bang, yang pelakon tenor dekat dengan muka tu lagi. Apalah dah. Orang puang. Kau orang puang sini, orang puang kat lain. Sini 2 kali 5. Nabi kata al-mar'atu salihah iza ra'aitaha saratka. Perempuan yang solehah kalau kau lihat dia menyebabkan kamu sangat gembira. Muka dia kalau kita tengok, dia pun buat kita muka yang memek muka kita jadi seronok. Dah ada tak bini kita gitu? Nabi kata iza ra'aitaha saraka, bila memandang muka isterimu, dia menyebabkan kamu jadi gembira dengan memek muka. Payah cari di mana. Mereka kita tengok tanya. Tengok benda tengok. Satu muka belebeknya. Nak 15 hari bulan. 28 senyum. Orang puan cerdik. Lelaki bodoh. Orang puan jangan main. Kalau 15 hari bulan, Allah muka. Nak pula kalau dia nak beli selipar tu kita tak beli. Macam pelawah hang muka. Faham? Luar guna ke? Allah orang puan. Tak baik tu buat lagu tu suami kita kan. Suami kita. Kita ni bukanlah, sepatutnya bukan hari raya saja kita pakai lawa. Tiap-tiap hari kita berhias macam hari raya untuk suami kita. Baru betul. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ala ayah. Jangan, Tuhan kata, kamu hai isteri mempertontonkan perhiasan dan kecantikan kamu melainkan bagi suami-suami kamu. Kita tak apa. Nak pergi jalan baru pakai lawa. Depan suami Allah busuk kohong. Tiup angin. Dah berakhir makan budu. Sekali ngumak depan suami, 3 ekor nak kucing mampu. Bukan sinilah kat lain. Dah lah kain kerah ketung, kain kemar gantung pulak. Suami tengok Allah logat tu. Nak makan nasi 2 mulut, tengok muka bini tak jadi nambah. Dah gigi bersu bola robok. Faham? Bila nak pergi nak temu natu masuk gigi lekuk. Baru masuk gigi. Apa benda orang puang ni? Depan suami lah. Biar suami tengok kita Allah.
Nah, balik ni buat selalu dengar dah ni. Nak? Depan suami ni pakai kain siek sampai atas belakang ni. Balik ni siek selalu kain. Baru suami kita seronok tengok. Hak darah mana 190, turun 110. Baru okey. Nak? Ni macam rimah. Nak makan nasi dah, macam rimah lapar. Tak. Tu lelaki pula sini cek sikit pada Doraemon. Faham? Tubik tahi tu lelaki nyekoh di bini. Bini pinggang besar kerek telaga. Faham? Betul. Air nak minum tak? Panggil orang dia, panggil abang. Tak? Allah. Perempuan yang solehah tu lah. Dia sambut kalau kita balik dengan sehebat-hebat. Kita ada bini kita kalau kita balik dia siapa nampak. Ye, abang balik, abang balik. Ada. Mereka balik dah menatang ni. Aku baru nak letak belakang. Seronok dia. Piping tangan kita masuk dalam ni. Jangan teratuk itu pula. Faham? Buka apa pakai helmet, cabut helmet. Nak? Hak motosikal kita tolong tokat. Nak balik rebah mutu-mutu. Faham tak? Makan nasi kita tolong suap baru seronok. Macam baru nikah itu kan. Mu suap aku suapmu. Nak? Makan berderiang kan belahlah bilik. Air 1 gelas 2 straw. Nak? Dia pun panggil abang, kita pun panggil ayang. Jarang-jarang itik. Baru seronok. Ni dah. Bila anak 2 orang tak panggil dah abang. Dipanggil pongga. Pongga ya teh. Abah abah mari sini abah. Padahal suami dia dipanggil abah. Dia jadi anak. Faham tak? Panggil abang selalu bila dari keduk-keduk tinggal 2 potong gigi pun abang panggil. Biar cucu dengar pun. Faham? Biar cucu sama besar ke toki pun. Tak? Ini hari raya baru nak minta maaf. Tak? Raya kedua belawang pula. Belepung-belepang bunyi. Tak? Jadi kita ambillah pengajaran. Hari raya ni Allah Ta'ala beri satu nikmat kepada kita. Sebulan-bulan Syawal. Bukanlah kita nak bergembira, nak melunaskan segala hutang kita, nak bergembira, nak berkhayal, nak berhibur dengan tidak ada sempadang. Tetapi hari raya ini hari kita berbuka puasa. Hari satu kelepasan kita daripada ibadah puasa. Kita masuk pula pada bulan yang mulia, bulan Syawal. Bulan kita untuk melangsungkan akan ibadah kita yang kita latih dalam bulan puasa. Mudah-mudahan menjadi peringatan kepada kita. Jadi apa yang saya telah terangkan ini menjadi sedikit tazkirah lah untuk diri saya sendiri dan orang-orang yang hadir, muslimin muslimat pada malam ini. Adakah boleh batas sembahyang raya yang dilakukan tak cukup takbir seorang diri yang tertinggal dengan imam? Dengan mencukupkan takbir seorang diri. Baik. Dengan molek sembahyang raya ini sunat. Dalam sunat ada wajib, dalam sunat ada sunat. Sembahyang raya sunat, betul tak? Ada tak yang sunat pula dalam sunat sembahyang raya? Ada, iaitu rakaat pertama sebelum Fatihah kita sebut Allahu Akbar 7 kali. Rakaat yang kedua lepas berdiri Allahu Akbar 5 kali. Maka kalau kita jadi jemaah, kita mari lewat, kita hanya takbir yang kita dang dengan imam. Contoh dia mari lewat tu imam sudah yang ke-6. Faham tak lagi? Jadi bila yang ke-6 kita ikut Allahu Akbar. Tu imam kita yang pertama, tu imam yang ke-6. Tu imam yang ke-7 pula Allahu Akbar. Kita yang ke berapa? Yang kedua Allahu Akbar. Cukup lah. Dah 5 lagi. Jangan. Tu imam tanggung dah. Barang sunat Fatihah tu imam tanggung. Faham tak? Ni dak lagi tambah sekarang. Allahu Akbar. Allah. Tengok pada serban serung dah habis bodoh dak ngaji. Faham tak? Sekarang ni Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu berat nana. Orang mari ngajar. Faham? Ini tengok labu-labi. Faham tak? Kita tengok raja lawak tu bodoh. Takbir sekarang tak payah. Hak mana dam, hak tu mutakbir. Pasal bukan wajib. Yang wajib takbir ialah musmayam-mayam. Mudang 2 je takbir, mutakbir 2 lagi. Bila imam salam, faham tak lagi? Ni bukan sembahyang-mayang. Makmum bodoh tu dia panggil. Baik, batal tak sembahyang? Tak batal. Melainkan ada gerakan satu lagi anggota berat, batal sembahyang dia. Contohnya Allahu Akbar paling gerak baru batal sembahyang. Ni ulama fiqh kata. Pasal apa? Dia akad takbir tu orang tak suruh dah. Orang suruh hak mudang dengan imam je. Hak mu tak dang tak boleh akad dah. Tiba-tiba nyinggir gerak kepala, batal sembahyang. Ni dalam mazhab Syafi'i.
Faham? Bak ni satu anggota berat, ni dua anggota berat. Faham? Masuk 3, dia panggil 3 berturut-turut. Nampak? Tu makmum bodoh, tu imam bahlu ada tak? Faham tak? Dia dah ingat takbir hak pertama 7, jadi tambah dalam hak kedua jadi 12. Faham tak? Wah, 12 basuh tiup kan. Dan awak kan berasa ke cerdik bodoh jadi belajar dah rugi kita belajar. Faham? Jadi kamu tak dah 7 tu habis dah lah, 5 saja dah lah. Faham? Lagi capur apa kono-kono bijak tu capur. Makmu pun ikut juga. Nak kan dia mabuk habis. Penumpang sutir bah mabuk habis. Oke, terima kasih telah menyaksikan atau kita mengaji bersama Ustadz Adar Idrus tentang masalah Hari Raya Idul Fitri. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.